Hai semua, saya Rahim. Hari ni saya nak daftar aplikasi parking Perak. Sebelum anda daftar parking Perak, yang pertama, pastikan anda kena ada internet. Yang kedua, muat turun aplikasi parking Perak. Apa lagi? Jom kita mulakan. Mula buka aplikasi parking Perak. Baik, kita tunggu loading. Baik, tekan pengguna baru. Untuk daftar, anda kena masukkan kad pengenalan, nama, email, nombor telefon dan password. Untuk password, pastikan kena ada 6 huruf kecil, 1 huruf besar, 1 nombor dan 1 simbol. Masukkan kad pengenalan dan password. Okey, jika nak top up, tekan tambah nilai. Pilih harga. Baik, ada 3 pilihan. Yang pertama, online banking. Yang kedua, kad kredit. Yang ketiga, e-wallet. Tapi saya tak top up, saya pangkal je. Baik, itu saja. Baiklah, saya sudah daftar aplikasi parking Perak. Sebenarnya ada 2 lagi aplikasi yang anda boleh guna. Okey, yang pertama adalah Flexi Parking. Yang kedua, Touch and Go e-wallet. Dua ni anda boleh guna untuk bayar parking. Baiklah, sampai sini saja video untuk kali ini. Kalau boleh, ulang kaji logo Maju Daerah Maju Daerah Negeri Perak. Kalau boleh study sikit. Baiklah, sampai sini saja video untuk kali ini. Saya Abdul Rahim. Jumpa lagi video akan datang. Okey, bye.